Ini yang jadi masalah ni. Kadang-kadang kita ada sah sebelah kan, kosong. Tak ada orang nak masuk. Kita duduk dengan imam, imam belah sini. Sini kosong. Kita boleh tarik orang sebelah, tarik. Rapatkan. Tak ada masalah, boleh tarik. Supaya dapat kesempurnaan. Saya tak faham, kenapa orang kita terlalu takut nak bergerak dalam solat? Dia lupa yang bergerak tu, bergerak yang dapat pahala. Cuma dia kata takut batal. Kaifiat susunan saf. Kalau satu imam, satu makmum, makmum berada di kanan imam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, "Qumtu lailatan usalli an yasarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi aw bi 'adudi hatta aqamani an yaminihi wa qala bi yadihi min wara'i." Maksudnya dia kata, Ibnu Abbas kata satu hari aku tengok Nabi qiyamul lail. Sampai aku soal berapa ni? Okey. Kejap. 10 minit sebab insya-Allah. Baik. Kata Ibn Abbas, aku ni satu hari aku bangun, aku tengok Nabi ni solat qiyamul lail. So aku pun masuk belakang Nabi. Nabi solat, aku masuk belakang. Aku duduk sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pun ambil tangan aku, dia kata tangan. Nabi pegang tangan aku. Nabi ubah aku belah kiri. Maksud Nabi ikut belakang lah. Biyadihi min wara'i. Nabi ikut belakang. Okey. Kemudian ada riwayat kata Nabi pegang rambut dia. So ikut, maksudnya sunnah bagi makmum yang bersendirian dengan imam je, hendaklah duduk di belah kanan. Belah kanan tu macam mana? Yang ni khilaf. Majoriti ulama kata belah kanan imam belakang sikit. Bukan belakang sangat, belakang sikit. Sehingga boleh dikata dia belah kanan imam, bukan di belakang imam. Kita kadang jauh sangat ke belakang kan? Tak, di belakang sikit je. Supaya menyamai hadis di belah kanan. Orang tengok kita, orang tahu kita belah kanan. Kalau di belakang sangat, nampak di belakang. So, belakang sikit saja. Okey. Beberapa ulama yang lain, seperti Al-Imam Al-Bukhari, dia kata tak. Kalau seorang dengan imam, kanan betul selari. Kalau ikut hadis, nampak macam Bukhari betul ya. Sebab Ibnu Abbas kata, Nabi jadikan aku di belah kanannya. Dia tak kata kanan dan belakang. Tapi tak apalah, benda ni ijtihad. Apa siapa yang majoriti ulama kata kena depan sikit? Dia kata sebab imam. Imam kena depan sikit. Imam tu kan daripada perkataan amam. Amam tu depan. Depanlah sikit. Baru nampak beza imam dengan makmum. Tapi Bukhari kata dah selarilah sebab dia kata kanan. Dia tak kata kanan dan belakang sikit. Dia kata kanan. Ini ijtihad lah. Jadi kalau ada orang duduk sebelah kita, dia rapat, dia betul-betul selari dengan kita, tak apalah. So kita bolehlah solat. Dan dia boleh jadi makmum. Okey? Baik. Jika makmum itu berdiri di kiri atau belakang imam, digalakkan untuknya bergerak ke kanan imam. So kita gerak ke kanan lah, kerana kita seorang. Okey, jika makmum tak melakukan hal ni, imam boleh alihkan makmum. Imam boleh alihkan makmum. So imam alihkanlah makmum. Kita masuk dalam masjid atau surau, tengok ada seorang solat. Dia solat, ni jenis takut orang tumpang solat dia. Ni standard lah. Sebab dia terfikir jauh. Nanti susah nak baca doa. Wawasan jauh kan. Jadi kita boleh untuk angkat takbir, jadikan dia imam, belah kiri dia, kemudian kita tolak dia ke kanan kita. Allahu Akbar. Dia kan tepi dinding kan? Allahu Akbar, tolak dia belah kanan. Tolak kuat sikit. Tu pun kalau dia faham lah. Tapi kalaulah kata dia tak nak bergerak, kita ikut dia belah kiri, sah tak salat? Sah salat. Kerana ini hanya dari sudut kesempurnaan saja. Sebab tu Nabi tak suruh Ibnu Abbas ni ulang balik solat, walaupun asalnya dia duduk belah kiri. Ini bukan wajib, ini sunnah. So sama ada imam bergerak ataupun makmum bergerak, yang penting kena bergerak untuk dapat pahala sunnah.
Ini yang jadi masalah ni. Kadang-kadang kita ada saf sebelah kan, kosong. Tak ada orang nak masuk. Kita duduk dengan imam, imam belah sini. Sini kosong. Kita boleh tarik orang sebelah, tarik. Rapatkan. Tak ada masalah, boleh tarik. Supaya dapat kesempurnaan. Saya tak faham, kenapa orang kita terlalu takut nak bergerak dalam solat? Dia lupa yang bergerak tu, bergerak yang dapat pahala. Cuma dia kata takut batal. Kalau dia ambil pendapat Syafi'i, tak boleh bergerak berturut-turut anggota besar 3 kali, geraklah 2 kali. Berhenti sekejap, gerak lagi, berhenti sekejap. Apa yang takutnya nak bergerak tu? Kita bergerak untuk dapatkan fadilat. Kita seolah-olah melepaskan fadilat tu semata-mata kerana takut jadi batal. Sedangkan ilmu batal tak batal kita dah tahu. Mazhab Syafi'i kata kita nak ambil. Dia kata gerak 3 kali berturut-turut yang batal. Itu pun anggota besar. Geraklah 2 kali. 2 kali berhenti. Sehingga gerakan kita orang tengok terputus daripada gerakan pertama. Berhenti sekejap. Gerak balik. Orang nampak terputus. Kalau orang tengoklah orang nampak terputus. Dia tak bergerak serentak. Okey saja. Punya takut nak bergerak kan. Biar kosong macam tu. Yang orang sebelah ni pula kosong. Dan tak dapat pahala saf. So kita telah menghilangkan pahala saf untuk tidak menyambungkan saf. Baik. Kalau makmum 2 orang atau lebih, ini hadisnya. Summa ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Summa jaa Jabbar ibnu Sakhar fatawadda summa jaa faqama an yasari Rasulillah fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfah. So kata Ibnu Abbas tadi, dia duduk di belah kiri Nabi. So Nabi letakkan dia belah kanan. Datang seorang lagi nama Jabbar bin Sakhar duduk belah kiri. So Nabi pun tolak keduanya ke belakang. So Nabi tolak dulu ke belakang. Letak di belakang. Imam boleh buat kerana qiyam ni sunnah. So gerakan tu gerakan yang dibenarkan. So tolak. Tolak ke belakang. Makmum di belakang. Tapi kalau kawasan sempit, di belakang tak boleh nak tolak, imam gerak ke depan. Kalau tak ada kawasan juga, sempit betul, depan tak boleh gerak, belakang tak boleh gerak, so tak apalah, duduk sebelah kanan dan kiri, boleh. Okey. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Sallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi wa ummi Ummu Sulaim khalfana." So kalau 2 orang makmum lelaki di belakang. Di belakang ada perempuan, kata Anas, Ummu Sulaim di belakang lelaki. Okey? Maka sebab itu dia kata seandainya terdapat 2 orang makmum lelaki, hendaklah mereka berdiri di belakang imam. Tidak kira sama ada makmum tu 2 orang dewasa atau 2 orang kanak-kanak, tak kira. 2 je makmum lelaki, belakang imam. Okey? Jika imam sedang salat bersama seorang makmum di kanannya, kemudian datang seorang makmum mendirikan salat di kirinya, maka imam mempunyai 2 cara. Jika ruang di hadapan imam luas, sedangkan ruang di belakang sempit, imam kena gerak ke hadapan. Sunat imam gerak ke hadapan. Jika ruang di hadapan imam sempit, sedangkan di belakang luas, hendaklah kedua-dua makmum berundur ke belakang. Jika kedua-dua ruang di hadapan dan belakang imam adalah luas, maka yang paling kuat di sisi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, makmum yang kena berundur. Kerana tadi Nabi tolak 2 makmum ke belakang. So itu yang selari dengan hadis. Baik. Seandainya makmum kedua sampai ketika sedang duduk atau sujud, maka pergerakan membetulkan saf seperti di atas hanya dilakukan waktu berdirilah. Kan kadang-kadang kita sujud, imam sujud, kita sujud, 2 orang. Datang makmum belakang, dia pun sujud. So tak payahlah kita ghostan waktu sujud tu. Tunggulah berdiri. Okey. Tiada khilaf bahawa pergerakan imam ke depan dan makmum ke belakang hanya boleh dilakukan selepas makmum kedua itu melakukan takbiratul ihram, supaya pergerakan tu berlaku untuk saf. Okey.